right? Dah daftar tapi tak dah buka akaun tapi tak tahu nak bergerak macam mana. Ada tak? Siapa kat sini ada? Boleh type sikit? Kita berinteraksi sikit. Saya pernah alami benda-benda macam ni. Masa saya mula-mula masuk dalam jadi ahli public goal, saya dah check kamu semua berada dalam situasi saya, right? Okay, kamu semua audiens baru masuk ni, kamu boleh belajar daripada kesilapan saya, jangan ulangi kesilapan saya. Okay, kalau kamu tak ulang kesilapan yang saya buat, kamu akan jimat satu benda yang lagi berharga daripada emas. Apa tu? Masa. Masa adalah lagi berharga daripada emas. Masa yang dah lepas, sorry, tak boleh tarik balik. Emas boleh dicari, right? Masa tak boleh. Jadi, saya kehilangan banyak masa yang saya tak boleh tarik balik. Sebab apa? Saya masuk Februari 2022 tu, saya tak tahu. GIP pun saya tak tahu apa benda. Saya tak tahu apa strategi. Saya tak ada ilmu-ilmu emas yang relevan. Saya tak tahu nak bergerak macam mana walaupun saya dah masuk dalam sistem. Saya tak tahu the do's and don't, right? Memang saya lost. Nak bergerak ke kanan, saya tak sure. Nak bergerak ke kiri, saya tak tahu. Nak pergi ke depan pun, saya tak ada guidance. That's the word. Bimbingan. Saya tak ada bimbingan. Inilah kesilapan saya yang kedua. Right?